Kemudian yang ke-11, dan setengah ulama meriwayatkan bahawa orang yang lari daripada ahlinya itu, tadilah lari dianggap sebagai lari yang tak mau ambil tanggungjawab. Kan? Biar habis, hang nak sakit, hang tanggung sendiri. Kan? Kereta hang rosak, hang peduli sendiri. Kan? Hang ku kahwin dengan hang ni kira okey dah tu, cukup sakat tu. Kan? Apa yang berlaku lepas kita kahwin, masing-masing diri. Mana boleh macam tu. Kan? Makan minum, rumah tangga, sakit, kan? Semua kena ambil peduli. Kan? Barang siapa yang lari daripada tanggungjawab terhadap keluarga dia adalah menepati hamba sahaya yang lari daripada tuan dia. Di segi apa? Di segi dosa. Di segi dosa. Kan? Serupa aja. Iaitu tiada diterima semayangnya. Oh, semayang dia, semayang si suami itu Allah Ta'ala tak terima. Puasa dia, Allah Ta'ala takkan terima. Semayang apa? 5 waktu sehari semalam. Banyak sunat dia. Oh, banyak orang rajin semayang sunat. Biar pergi dia buatlah. Satu pun Allah Ta'ala tak terima.